Nak bina portfolio hartanah tapi tak tahu nak mula dari mana? Jangan risau. Dalam video ini, saya akan tunjukkan cara mudah untuk membina portfolio hartanah yang menguntungkan. Jangan fikir terlalu besar pada awalnya. Mulakan dengan satu hartanah yang sesuai dengan bajet dan matlamat pelaburan anda, sama ada untuk disewa atau dijual semula. Selepas hartanah pertama anda menjana keuntungan atau aliran tunai positif, gunakan hasil tersebut untuk membeli hartanah kedua dan seterusnya. Inilah cara portfolio berkembang. Jangan letakkan semua pelaburan anda pada satu jenis hartanah sahaja. Campurkan antara rumah sewa, apartmen, komersial, atau tanah untuk kurangkan risiko dan maksimalkan keuntungan. Bina portfolio hartanah tidak perlu rumit. Mulakan kecil, gunakan keuntungan untuk berkembang, dan pelbagaikan aset anda. Ini kunci kejayaan pelaburan jangka panjang. Ada soalan atau topik yang anda nak tahu? Komen di bawah. Jumpa lagi di video seterusnya.